Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Arsenal benam Slavia Praha 3-0. Catat rekod bersih luar biasa. Arsenal terus menunjukkan prestasi konsisten dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah apabila mencatatkan kemenangan meyakinkan 3-0 ke atas pasukan Slavia Praha di bumi Czech. Kemenangan ini mengekalkan rekod sempurna The Gunners dengan 4 kemenangan daripada 4 perlawanan kumpulan. Perlawanan bermula seimbang namun Arsenal berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-32 menerusi sepakan penalti Bukayo Saka selepas pemain sayap muda itu dijatuhkan dalam kotak penalti. Selepas rehat, Mikel Merino tampil sebagai watak utama apabila menjadikan 2 gol pantas pada babak kedua, memastikan kemenangan mutlak buat skuad kendala Mikel Arteta walaupun tanpa kehadiran penyerang utama iaitu Victor Gyökeres. Kemenangan ini turut menyaksikan Arsenal mengekalkan rekod 8 perlawanan berturut-turut tanpa bolos dalam semua kejohanan, satu pencapaian luar biasa yang kali terakhir dicapai lebih 100 tahun yang lalu. Detik bersejarah turut tercipta apabila Max Dauman, pemain akademi berusia 15 tahun, menjadi pemain termuda dalam sejarah Liga Juara-Juara Eropah apabila dimasukkan sebagai pemain gantian pada separuh masa kedua. Dengan kemenangan ini, Arsenal semakin hampir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati, sekaligus menghantar isyarat jelas bahawa mereka kini antara pasukan paling konsisten di Eropah pada musim ini. Atletico Madrid kukuhkan harapan kepusingan kalah mati. Dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah, Atletico Madrid menewaskan Union Saint-Gilloise 3-1 di Stadium Metropolitano, memastikan mereka kekal dalam perebutan tempat kepusingan kalah mati. 3 gol pasukan tuan rumah dijarikan oleh Julian Alvarez, Conor Gallagher dan juga Marcos Llorente. Kemenangan ini hadir pada saat penting buat skuad kendalan Diego Simeone selepas beberapa keputusan tidak konsisten sebelum ini. Walaupun Union Saint-Gilloise cuba memberikan tentangan, mereka gagal menandingi dominasi taktikal Atletico yang tampil lebih kemas di setiap posisi. Keputusan ini meletakkan Atletico Madrid di tangga ke-14 dalam peringkat Liga dengan 6 mata daripada 4 perlawanan, menyamai 5 pasukan lain yang kini bersaing rapat untuk slot kelayakan. Dengan baki 2 perlawanan, Diego Simeone menegaskan bahawa pasukannya akan terus fokus dan tidak mahu leka bagi memastikan tempat kepusingan seterusnya. Juventus terus buntu di Eropah, hanya mampu seri dengan pasukan Sporting. Juventus terus gagal mencatatkan kemenangan pertama mereka dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah pada musim ini, selepas sekadar seri 1-1 menentang pasukan Sporting di Turin pada awal pagi tadi. Aksi di Stadium Allianz menyaksikan pasukan pelawak iaitu Sporting CP terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Massimiliano Araujo pada minit ke-12 hasil serangan balas pantas. Namun begitu, Juventus berjaya menyamakan kedudukan tidak lama kemudian melalui penyerang utama mereka iaitu Dusan Vlahovic. Walaupun penguasaan permainan lebih memihak kepada skuad bimbingan Luciano Spalletti, beberapa peluang keemasan gagal disempurnakan untuk memastikan 3 mata penuh di laman sendiri. Dengan 2 aksi lagi berbaki dalam kumpulan, Juventus kini perlu mencatatkan kemenangan mutlak dalam perlawanan seterusnya jika mahu mengekalkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya dalam Liga Juara-Juara Eropah. Real Madrid dibuli oleh Liverpool, tetapi Courtois jadi penyelamat. Liverpool terus menunjukkan tarikh di pentas Eropah apabila menewaskan gegasi Spanyol iaitu Real Madrid dengan keputusan 1-0 di Anfield pada awal pagi tadi. Hasil tandukan padu Alexis McAllister yang membuatkan Thibaut Courtois sekadar memandang bola masuk ke gawang. Perlawanan yang bermula dengan tempo tinggi menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. Namun disiplin pertahanan Liverpool dan kecemerlangan penjaga gol pasukan Liverpool iaitu Mamardashvili menafikan cubaan bintang Real Madrid seperti Mbappe, Vinicius Junior dan juga Bellingham. Separuh masa pertama berakhir tanpa jaringan, walaupun peluang demi peluang hadir untuk pasukan tuan rumah. Memasuki babak kedua, taktikal Ancelotti mula membuahkan hasil. Sepakan percuma daripada Dominic Szoboszlai ditanduk kemas oleh Alexis McAllister pada minit ke-61. Gol tunggal yang cukup untuk memastikan 3 mata penuh buat The Reds. Kemenangan ini menjadikan Liverpool kini mengumpul 9 mata daripada 4 perlawanan, sekaligus mengukuhkan peluang mereka untuk mara kepusingan seterusnya. Bagi Real Madrid pula, kekalahan ini seolah-olah mengingatkan mereka bahawa Anfield masih lagi bukan tempat untuk berseronok. Bayern terus gilak 16 kemenangan semusim.
Pasukan gegasi Jerman iaitu pasukan Bayern Munich menunjukkan kelas mereka dengan menewaskan juara bertahan iaitu Paris Saint-Germain 2-1 di Parc des Princes dalam saingan UEFA Champions League pada awal pagi tadi. Kemenangan ini menjadikan mereka 16 kemenangan daripada 16 perlawanan pada musim ini, satu rentetan kemenangan yang luar biasa. Awal pagi tadi, bintang Colombia iaitu Luis Diaz membuka jaringan dengan 2 gol sebelum separuh masa pertama berakhir. Namun aksi cemerlang itu berubah pantas apabila beliau dilayangkan kad merah selepas membuat kekasaran keras terhadap Achraf Hakimi. Walaupun bermain dengan 10 orang selepas kad merah, Bayern menampilkan pertahanan yang mantap dengan penjaga gol mereka iaitu Manuel Neuer, dan barisan pertahanan menggalas beban bagi menahan asakan pasukan PSG. Di babak kedua, PSG hanya berjaya menjadikan 1 gol melalui João Neves pada minit ke-74, tidak cukup untuk mengubah keputusan. Secara keseluruhannya, Bayern bukan sahaja menang, mereka mengatasi ujian besar dalam keadaan kurang pemain dan di padang lawan, sebuah prestasi yang menggambarkan kematangan dan keberanian dalam saingan tinggi. Chelsea dan Manchester United berebut bintang muda Palmeiras. Chelsea dan Manchester United kini dilaporkan sedang bersaing untuk mendapatkan khidmat penyerang muda hebat daripada Brazil, iaitu Vitor Roque, yang pernah beraksi bersama dengan Barcelona dan kini beraksi bersama Palmeiras. Menurut laporan daripada Mundo Deportivo, pemain berusia 20 tahun itu telah menarik perhatian kelab gegasi Eropah selepas menjadikan 13 gol dalam saingan Campeonato Brasileiro Serie A pada musim ini. Ejen kepada pemain tersebut mengesahkan bahawa beberapa kelab Liga Perdana Inggeris telah menghubungi pihaknya untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kontrak Roque dengan nilai pasaran dianggarkan sekitar 50 juta euro. Chelsea dilaporkan mahu memperkukuh jentera serangan mereka selepas kegagalan beberapa percubaan pada musim ini, manakala Manchester United melihat Roque sebagai pelaburan jangka masa panjang menggantikan penyerang muda iaitu Rasmus Højlund yang akan dijual ke pasukan Napoli. Walaupun minat dari kedua-dua kelab sudah pun jelas, belum ada sebarang tawaran rasmi yang dikemukakan setakat ini. Palmeiras pula dikatakan hanya bersedia melepaskan pemain itu pada harga tinggi kerana kontraknya masih lagi panjang dan prestasinya yang semakin meningkat. Thomas Tuchel pertimbangkan panggil Danny Welbeck ke pasukan England. Penyerang veteran pasukan Brighton, Danny Welbeck, kini menjadi tumpuan selepas rentak cemerlangnya dalam saingan Liga Perdana Inggeris. Menurut laporan daripada Sky Sport, pengurus England iaitu Thomas Tuchel sedang mempertimbangkan untuk memanggil semula Welbeck ke skuad kebangsaan. Pada usia 34 tahun, Welbeck membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila menjadikan 6 gol daripada 7 perlawanan Liga terakhir bersama dengan Brighton. Prestasi itu mencetuskan semula perbincangan mengenai kebangkitannya selepas beberapa musim bergelut dengan kecederaan dan turun naik prestasi. Tuchel dilaporkan kagum dengan tahap kecergasan dan disiplin yang ditunjukkan Welbeck dalam sistem taktikal Brighton. Pengurus England itu kini menilai sama ada pengalaman bekas penyerang Manchester United dan Arsenal itu mampu memberikan keseimbangan kepada jentera serangan The Three Lions, terutama menjelang aksi kelayakan antarabangsa akan datang. Sekiranya dipanggil semula, ia bakal menjadi penampilan pertama Welbeck bersama England sejak tahun 2018, menandakan satu kebangkitan luar biasa buat pemain yang pernah dianggap sudah pun berada di penghujung karirnya. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.